Kalau korang selalu buat live stream, korang memang patut dapatkan webcam ni. So guys, ini ialah Osbot Meet SE, AI powered webcam. Dan brand Osbot ni pun dah banyak keluarkan model webcam, tapi untuk yang model Meet SE ni antara yang paling murah. Antara specs untuk yang webcam ni dilengkapi dengan 1/2.8 inch stack CMOS sensor dan juga ada dual native ISO. So dengan dua-dua ni combine, dia boleh provide very good low light performance. So kalau korang shoot dalam keadaan yang gelap, dia still boleh bagi very vibrant image. Dari segi video resolution, dia boleh shoot up to full HD saja. Walaupun full HD, tapi dia boleh provide up to 100 FPS. Bila FPS tinggi ni, korang boleh dapat video yang cukup smooth dan tak choppy. Ada AI auto framing dan juga gesture control. Jadi dengan AI auto framing ni, kalau korang buat live stream, korang suka sangat bergerak-gerak, dia akan follow lah supaya korang tak lari daripada frame. Tambah juga ada gesture control, korang hanya guna dia punya hand gesture untuk zoom in ataupun on off dia punya AI auto framing. Dari segi design dia memang cukup kecil, mudah kalau korang nak set up dekat mana-mana. Webcam ni pun memang plug and play saja, cocok ke dia punya USB port dekat belakang dan cocok terus ke korang punya PC, dia akan terus detect lah as webcam. Dan dalam kotak pun dia ada provide sekali magnetic mount, so korang boleh lekatkan saja cam ni dekat punya mount ni dan korang boleh letak dekat atas korang punya monitor ke ataupun dekat mana-mana yang mudah. Tapi kalau tak nak pakai magnet pun tak apa, korang boleh guna dia punya screw mount dekat bawah tu dan screwkan ke korang punya mini tripod. Webcam ni pun ada built-in microphone berserta ada noise reduction feature. Jadi kalau korang malas nak guna mikrofon lain, boleh je guna direct built-in mikrofon daripada webcam ni. So guys, ini adalah cubaan mikrofon straight daripada mikrofon di OBS Bot Meet SE. So cubaan 1, 2, 3, cuba cubaan 1, 2, 3, cuba cubaan 1, 2, 3. So apa komen korang dengan mikrofon dia, boleh komen di bawah. Untuk adjust lagi feature webcam ni, korang boleh install dia punya software iaitu Osbot Center. Korang boleh adjust dari segi dia punya resolution, tukarkan daripada landscape ke portrait, nak tukar dia punya FPS, nak bagi ada letak filter dan sebagainya lah. Semua korang boleh adjust dekat dalam dia punya software. Untuk overall kamera ni memang sangat-sangat berpuas hati lah. Walaupun kecil, sensor dia walaupun taklah besar sangat, tapi dia boleh provide very good quality image. Low light pun consider okay sangat. Ada AI lagi, korang memang selalu buat streaming yang bergerak tu, dia akan follow lah korang punya muka tu untuk jangan lari daripada frame. Jadi kalau korang nak mencari AI powered webcam yang harganya cukup berpatutan, Osbot Meet SE ni model yang paling tepat. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.